Macam mana cik? Sedap tak? Sedap sangat. Sedap sangat. Tak pernah jumpa lagi kat tempat lain. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Aku hari ni, hari yang keberapa ni kita? Hari yang ketiga berada di Penang. Cadang tu 2 hari 1 malam saja dekat Taiping. Tiba-tiba boleh ke Penang pula. Okay, pagi ni kita nak cari sarapan pagi kat Penang. Tengok dekat mana ada tempat yang menarik. Tengok sekali kita pergi lah. Aku pun hari ni hari yang ketiga kat Penang. Memang orang kata tak ada plan apa, langsung terjah main sini ya. Saat lagi kita Google tengok tak mana ada tempat-tempat menarik kat Penang ni. Dah lama juga lah tak main Penang ni. Ok, jom kita. Morning. Ok, aku duduk dekat hotel ni, Hotel Apple Hotel, dekat jalan, tak salah pun jalan Datuk Keramat area, dekat jugalah dengan apa nama Times Square dan tak jauh mana dengan Kota. Hari ni aku nak pergi tanya ada satu tempat nak repair aku punya GoPro Hero 10 aku. Teruskan perjalanan, kita cari roti canai dekat Jalan Gemas. Jom kita jalan dulu. Oh ya ke? Ada? Pasal tertekan. Place cafe, saya mai sini tunggu ya. Sana Opus. Tulis mana saya mana? Ambil. Saya nak jalan lah tadi, tengok weh. Tak ni 2 kilo lebih. Rồi邊啲上邊咧都會遇上一啲不適咁嗱，第一個咧，我覺得好多老人家都會好擔心嘅就係暈機落啦、motion sickness 啊，尤其係飛機喺起飛降落嘅時候啊，或者係減啊嘛，氣流唔擺嘅時候咧，都會影響到。Apa? Aku berada dekat Gemas Road. Sabar menanti. Gemas Road Brothers, roti canai yang paling famous kat sini, kat Penang. Aku main sini sebab aku nak makan roti canai special daging. Kita tengok dalam tu RM6 lebih lah, dah naik jadi RM7 lah. Tengok kita makan. Campur bawang ni, daging, pudar daging.
keras tu. Sedap kuah dia tak? Kuah dia pedas-pedas macam dia buka daging, tapi dia buka daging macam dekat ada satu lagi yang Papi makan hari tu, dia memang dia tak buka dah, dia buat macam kuah dacor macam kuah nasi kandar, tapi ni okey kalau makanan moden. Ada cheese. Kena teh orang yang kosong kan. Minuman kesihatan. Dia ada gula. Oh, padu. Dah peluh hidung. Macam mana cik? Sedap tak? Sedap sangat. Sedap sangat. Tak pernah jumpa lagi kat tempat lain. Kat sini okey lah, sedap. Roti canai ada telur, ada cheese, Ada cheese, ada lepas daging. tu dia punya kuah tak sama macam tempat lain, sedap. Roti canai, telur, cheese, bawang, daging, seketui. No blok dengan teh tadi. Aduh. Ramai. Okey gengs, kepada yang main Penang ni, hampa kena cuba roti canai Sabah menanti. Sabah menanti dekat Gemas Road, memang sedap. Aku ambil roti canai special daging, yang biar wife aku buat roti canai special daging, dan kami bungkus 8 biji. Balik pergi hotel. Memang orang kata roti canai yang agak special lah. Sebab dalam roti canai special daging tu dia ada daging, dia ada roti canai, dia ada debu cheese kan tadi kan. Debu cheese cukup taruh atas punya. Memang mantap guys. Okey guys, sampai setakat dulu. Okey guys, jom kita nak carikan balik hotel pula. Okey guys, sampai sekat ni dulu video kali ni. Hopefully hampa enjoy dengan video ni. Semoga video ni bermanfaat buat hampa. So kepada yang datang ke Penang, tak tahu nak makan dekat mana ataupun tak tahu nak breakfast dekat mana, boleh ke roti canai Sabar Menanti. Nama dia pun mantap. Dekat Gemas Road. Okey, bertemu lagi di next episode. Ciao guys.